Assalamualaikum. Hari ni abang nak review satu nasi lemak. Nasi lemak teluk cempedak, ataupun orang panggil nasi lemak tisi. Nasi ni ya, pada abang kecil lagi ada dah. Kalau ikut tahun dia tu 1974. Mari kita tengok setara mana nasi boleh pergi. Okey, lucu. Ni portion nasi dia. Abang beli lauk telur dengan lauk daging. Selain tu ada lauk sutong, ayam goreng, ikan, paru, macam-macam lauk ada, boleh tahan pilih. Memang tak nyesal kalau siapa-siapa mari. A few minutes later. Very good. Rasa sama lagi macam dulu. Tak berubah dia punya rasa. Siapa-siapa nak terak, boleh pergi di kapal landuk. Kalau kita mari daripada tembok, kona landuk tu, kedai dia sebelum ada IPD Kota Baru, belah kiri. Baiklah, abang nak makan dulu. Apa-apa habung, makan biar kenyal. Bye-bye.